Wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Zarina bin Muhammad Faris sebagai pensyarah untuk kos PKK 1094. Dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang analisis KSPK, iaitu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, dan juga kurikulum permata di negara kita. Baiklah, terdapat dua kurikulum yang akan dibincangkan pada hari ini, iaitu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, iaitu KSPK, dan juga kurikulum permata di negara kita. Okey, baiklah, yang akan dibincangkan mula-mulanya iaitu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, iaitu KSPK. Pada perspektif yang pertama, KSPK ini mempunyai banyak semakan, tetapi pada masa terkini, iaitu semakan yang paling terbaru iaitu pada edisi 2017, iaitu KSPK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan edisi 2017. Mula-mula sekali kita pergi kepada latar belakang, iaitu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan merupakan kurikulum rasmi bagi prasekolah di Malaysia untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Jadi KSPK ini merupakan kurikulum rasmi di negara kita bagi kanak-kanak 4 hingga 6 tahun di prasekolah dan juga tadika. Kurikulum ini dibangunkan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan bagi memastikan pembangunan insan secara holistik dan seimbang. Kurikulum ini dibangunkan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Seperti kita tahu, antara yang disebutkan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan adalah pembangunan insan secara holistik. Jadi ini amatlah selaras dengan KSPK yang akan dibincangkan selepas ini. KSPK menekankan perkembangan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, intelek dan sosial, iaitu sebagai ringkasannya dikenali sebagai JARIS, melalui pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan, bermakna dan berpusatkan kanak-kanak. KSPK ini merupakan kurikulum yang tidak melibatkan pendidikan yang melibatkan pendidikan yang formal, tetapi lebih berpusatkan kepada pengalaman pembelajaran dan berpusatkan kepada kanak-kanak itu sendiri. Okey, seterusnya kita pergi kepada maklumat. Maklumat KSPK adalah bertujuan untuk memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek JARIS yang disebutkan tadi, melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Untuk bagi kanak-kanak untuk menguasai ataupun aspek JARIS ini, terdapat aktiviti-aktiviti ataupun kaedah pengajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan. Seperti kita tahu, kanak-kanak ini perlulah sentiasa diberikan aktiviti yang dapat menarik minat mereka, seperti pelbagai aktiviti yang menyeronokkan boleh diberikan. Inilah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri murid agar mereka bersedia untuk menghadapi cabaran dan mengikuti pembelajaran seterusnya. Okey, pembelajaran seterusnya ini merujuk kepada pembelajaran di sekolah rendah ataupun pembelajaran yang lebih formal. Jadi semasa kanak-kanak berumur hingga 4 hingga 6 tahun, mereka perlulah dipupuk dengan kendiri yang positif. Kendiri yang positif ini akan membantu mereka untuk meneruskan pembelajaran mereka ke aras yang lebih formal. Baiklah, kita akan pergi kepada objektif KSPK, iaitu terdapat 9 objektif KSPK. Yang pertama iaitu komunikasi berkesan, iaitu menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan jelas dan berkesan.
menggalakkan kanak-kanak untuk berkomunikasi kerana komunikasi merupakan perkara yang penting di dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, nilai Islam iaitu mengintegrasikan ajaran dan amalan Islam dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, kanak-kanak belajar tentang akidah dan belajar mengaji untuk ke peringkat seterusnya iaitu membaca Al-Quran. Selalunya berlaku pada pendidikan yang lebih formal iaitu pendidikan sekolah rendah nanti. Seterusnya, nilai Malaysia menghayati dan mengamalkan nilai-nilai masyarakat Malaysia. Di Malaysia ini terdapat nilai-nilai murni yang mesti diterapkan di dalam diri kanak-kanak seperti saling bekerjasama, saling tolong-menolong, dan nilai-nilai murni ini mestilah diajarkan kepada kanak-kanak bagi menerapkan dalam diri mereka nilai-nilai yang murni. Seterusnya, kesedaran budaya. Menghargai dan memahami pelbagai budaya di Malaysia. Seperti kita tahu, di Malaysia ini terdapat pelbagai agama, kaum dan budaya. Dan seterusnya, kanak-kanak ini mestilah sedar akan perkara ini dan mereka mestilah bersikap sedikit liberal terhadap persekitaran mereka. Dan sebagai umat Islam, seperti kita tahu, kita mestilah menghormati kepercayaan orang lain dan juga tidak mencari dan tidak mempertikaikan kepercayaan orang lain. Dan perkara ini mestilah diajarkan kepada kanak-kanak dan bagi mengelakkan perbelahan dan perpecahan kaum. Seterusnya, penjagaan alam sekitar iaitu menghargai dan menjaga alam semula jadi dan persekitarannya. Seperti yang kita tahu, alam sekitar ini amat penting bagi generasi yang akan datang, terutamanya kanak-kanak tersebut. Dan amalan kelestarian dan pendidikan tentang alam sekitar ini amat penting bagi kanak-kanak. Jika diterapkan semasa kecil lagi, maka mereka akan lebih mahir untuk menjaga alam sekitar pada masa hadapan. Seterusnya, keyakinan diri iaitu membangunkan rasa diri yang positif dan keyakinan. Keyakinan diri amat penting bagi kanak-kanak dan dia akan menjadi lebih penting lagi semasa mereka kanak-kanak. Kerana semasa mereka kanak-kanak ini, ia adalah satu fasa yang amat penting untuk meningkatkan keyakinan diri mereka. Sebagai contoh, guru mestilah meyakinkan kanak-kanak untuk menanyakan soalan jika mereka tidak faham tentang sesuatu subjek atau topik yang dibincangkan di dalam kelas. Seterusnya, amalan kesihatan iaitu mengamalkan rutin kesihatan dan keselamatan yang baik. Pada umur 4 hingga 6 tahun ini, mereka masih lagi, dan jika kanak-kanak itu normal, mereka masih lagi sihat dan juga bebas dari penyakit. Dan amalan kesihatan ini mestilah diterapkan di dalam diri mereka bagi mengelakkan penyakit-penyakit yang dapat bagi mengelakkan kanak-kanak mengidap penyakit yang akan berterusan sehingga mereka dewasa nanti. Seterusnya, pemikiran kreatif. Seterusnya, bagi pemikiran kreatif ini, kita mengetahui bahawa kanak-kanak amat kreatif dan semasa mereka berumur 4 hingga 6 tahun ini. Oleh itu, kita mestilah mendidik mereka untuk dan mengadakan aktiviti yang melibatkan kreativiti mereka bagi meningkatkan ilmu pengetahuan mereka dan seterusnya menjadikan pembelajaran lebih seronok jika mereka mengamalkan kreativiti ini. Seterusnya, pemikiran kritis iaitu mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Pemikiran kritis ini amat penting bagi membantu kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah yang ada dan di sekeliling mereka.
Seterusnya kita akan pergi kepada model konseptual kurikulum KSPK. Model kurikulum KSPK berasaskan pendekatan holistik dan bersepadu serta berpusatkan kanak-kanak. Kurikulum ini menggunakan kaedah bermain sambil belajar, memberi fokus kepada perlibatan aktif kanak-kanak dalam pembelajaran sambil mengutamakan perkembangan emosi, sosial, intelek. Perlibatan guru, ibu bapa dan komuniti turut ditekankan dalam proses pendidikan. Okey, berdasarkan model konseptual kurikulum KSPK, kita dapat mengetahui bahawa terdapat pelbagai pihak yang terlibat seperti ibu bapa, guru dan komuniti. Dan jika pihak-pihak ini tidak memberikan kerjasama, maka kesukaran akan timbul bagi menjalankan model konseptual kurikulum KSPK ini. Terdapat bidang dan tunjang KSPK. Okey, kita pergi kepada tunjang yang pertama iaitu tunjang komunikasi. Tunjang komunikasi terdiri daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Kemahiran bahasa merupakan teras kepada tunjang komunikasi. Kemahiran bahasa ini diorganisasikan dalam kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran ini adalah penting bagi memperkembangkan komunikasi lisan dan asas literasi murid untuk pembelajaran mereka yang seterusnya. Kita dapat mengetahui bahawa terdapat 4 bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Dan pembelajaran mestilah diadakan secara berturutan iaitu mula-mula mendengar dan bertutur, membaca dan seterusnya menulis. Okey. Seterusnya kita pergi kepada tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Tunjang ini memberi penekanan kepada penerapan nilai-nilai murni, amalan agama, etika dan sasiah diri yang baik dalam kalangan kanak-kanak. Mudah katanya, tunjang ini memberikan bagi menerapkan sikap-sikap nilai murni dan amalan-amalan yang mulia di dalam kanak-kanak dan mendidik kepada mereka tentang sebagai contoh tentang adab, tentang etika yang betul di dalam kelas ataupun di mana-mana dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, tunjang keterampilan diri. Tunjang keterampilan diri memberi penekanan kepada mengenali dan mengurus emosi mereka sendiri serta membina kemahiran sosial. Perkembangan ini penting kerana ia menjadi asas kepada pembinaan konsep diri yang positif dan seterusnya membolehkan murid menangani cabaran dan dalam kehidupan. Tunjang ini memberikan menggalakkan kanak-kanak untuk mengurus emosi mereka sendiri dan pada masa yang sama membina kemahiran sosial. Seterusnya, tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Tunjang ini menekankan perkembangan fizikal kanak-kanak melalui aktiviti yang melibatkan pergerakan serta pengamalan kesihatan, penerapan amalan kesihatan dan keselamatan diri mereka. Perkembangan fizikal kanak-kanak ini amat penting kerana mereka bagi meneruskan perjalanan pembelajaran mereka ke arah yang lebih formal, terdapat pelbagai kemahiran fizikal yang mereka perlu kuasai. Seterusnya, tunjang sains dan teknologi. Tunjang ini memberi penekanan kepada pendedahan awal kepada konsep sains, kemahiran asas matematik serta penggunaan teknologi maklumat supaya kanak-kanak dapat menguasai kemahiran asas untuk menyelesaikan masalah dan berfikir secara logik. Seterusnya, tunjang yang terakhir iaitu tunjang kemanusiaan. Tunjang kemanusiaan memberi peluang kepada murid untuk mengenali dan menghargai diri mereka sendiri, orang di sekeliling, komuniti setempat, alam sekitar, negara Malaysia dan global. Dalam hal ini, tunjang kemanusiaan memberi peluang kepada murid untuk menghargai diri mereka dan orang di sekeliling. Sebagai contoh, mempunyai rasa simpati terhadap orang sekeliling dan mereka cenderung untuk membantu orang di sekeliling mereka dan menjaga alam sekitar. Semua perkara ini menjadi asas kepada tunjang kemanusiaan. Baiklah, untuk yang terakhir bagi KSPK iaitu aktiviti dan bahan sokongan kurikulum KSPK.
Aktiviti pembelajaran dalam KSPK dilaksanakan melalui pendekatan interaktif dan menyeronokkan, antaranya aktiviti belajar bermain sambil belajar. Aktiviti bermain sambil belajar ini amat penting bagi seperti kita tahu, kanak-kanak ini suka bermain kerana kanak-kanak ini mempunyai fitrah untuk suka bermain kerana mereka suka terhadap ataupun minat terhadap aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan. Jadi dalam pembelajaran mestilah diadakan aktiviti bermain sambil belajar ini. Khususnya bercerita, menyanyi, melukis dan bervideo. Bercerita amat penting ataupun bercerita boleh dikatakan antara perkara yang diminati oleh kanak-kanak. Kerana bercerita ini bukan sahaja bercerita sahaja tetapi juga boleh meningkatkan kemahiran-kemahiran bertutur sebagai contoh kanak-kanak. Khususnya menyanyi. Kanak-kanak ini minat menyanyi kerana mereka terdapat irama-irama yang mereka suka. Sebagai contoh, lagu kanak-kanak. Lagu kanak-kanak ini memberi pengaruh yang positif kepada kanak-kanak dan sekaligus menimbulkan keseronokan dalam kanak-kanak. Khususnya melukis dan bervideo. Seperti kita tahu, sekarang terdapat kanak-kanak ataupun semua orang minat bervideo. Jadi kanak-kanak boleh melakukan aktiviti dan merakam video tersebut dan merakam aktiviti tersebut dalam bentuk video. Seterusnya, aktiviti luar kelas seperti lawatan dan penerokaan alam sekitar. Aktiviti lawatan amat penting bagi memberi kanak-kanak pengalaman terhadap persekitaran di luar. Penggunaan bahan bantu mengada seperti gambar, kad imbas, permainan alat dan yang manipulatif. Bahan-bahan bergambar amat berguna bagi kanak-kanak kerana ia dapat menarik minat mereka. Seterusnya, pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam menyokong pembelajaran. Ibu bapa dan komuniti menggalakkan kanak-kanak untuk belajar bagi menyokong pembelajaran kanak-kanak. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada kurikulum permata negara. Okay. Pada perspektif yang pertama iaitu kurikulum permata negara ini, kita mempunyai latar belakang. Kurikulum permata negara ini mempunyai latar belakang iaitu bermula pada tahun 2005 hasil inisiatif sekumpulan pakar yang dipimpin oleh Isteri Timbalan Perdana Menteri ketika itu. Program ini bertujuan menangani masalah sosial melalui pendidikan awal kanak-kanak secara holistik. Pada tahun 2006, Majlis Penyelarasan Dasar Permata Negara ditubuhkan dan Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Kebangsaan NCDRC di Universiti Pendidikan Sultan Idris ditubuhkan untuk membangunkan kurikulum serta melatih pendidik. Seterusnya, program ini dimulakan secara rintis pada tahun 2007 di 5 Pusat Anak Permata Negara PAPN dan hasil kajian menunjukkan perkembangan positif dalam sahsiah, emosi, sosial dan intelek kanak-kanak. Seterusnya, kerajaan memperluaskan program permata negara ke semua taska kerajaan dan komuniti serta memperuntukkan dana RM20 juta dalam rancangan Malaysia ke-9 bagi tujuan ini. Pada tahun 2008, Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan diluluskan bagi menyelaras pelaksanaan kurikulum ini melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Seterusnya, pada tahun 2010, pendidikan pada tahun 2010 menunjukkan pelaksanaan kurikulum ini memberi kesan positif terhadap perkembangan kanak-kanak dengan sokongan padu daripada ibu bapa. Program ini berlandaskan undang-undang seperti Akta Taska 1984, Akta 308 dan Akta Kanak-kanak 2001, Akta 611 dan yang menekankan hak kanak-kanak mendapat pendidikan, penjagaan dan juga perlindungan. Okey, seperti kita dapat simpulkan daripada latar belakang ini, permata ditubuhkan bagi menangani masalah sosial dalam pendidikan awal kanak-kanak secara holistik. Bagi menangani isu ini, permata ditubuhkan untuk membangunkan kurikulum serta melatih pendidik-pendidik baru. Dan
pada peringkat yang akhir, iaitu bagi pada tahun 2008, Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak kebangsaan diluluskan bagi menyelaras pelaksanaan kurikulum ini melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Dan pada tahun 2010, kita mendapati bahawa kurikulum permata ini memberi kesan yang amat positif kepada perkembangan kanak-kanak. Dan perkara ini berlaku dan seterusnya mendapat sokongan yang baik daripada ibu bapa. Dan seterusnya sehingga kini kurikulum permata ini digunakan. Baiklah, kita pergi kepada maklumat permata, iaitu maklumat kurikulum permata negara ialah untuk menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Kurikulum ini menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan modal insan negara yang mempunyai sahsiah mulia, kerohanian yang mantap, kecerdasan intelek yang tinggi, menghargai kepelbagaian budaya, patriotik dan mengamalkan gaya hidup sihat. Kurikulum permata adalah untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Berbeza daripada KSPK yang dibincangkan sebentar tadi, iaitu untuk kanak-kanak 4 hingga 6 tahun. Baiklah, kita akan pergi kepada objektif kurikulum permata negara, iaitu objektif pertama iaitu membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak bagi melahirkan individu yang bersahsiah mulia, tenang, ceria, bersopan santun, penyayang, berempati dan juga adil. Seterusnya, membina kemahiran interpersonal dan sosial yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dalam masyarakat pelbagai budaya. Seterusnya, membimbing kanak-kanak menguasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa ibunda dan bahasa Inggeris. Seterusnya, mendidik kanak-kanak mengamalkan pemakanan sihat, kebersihan dan keselamatan dan gaya hidup sihat. Seterusnya, melatih kanak-kanak mengurus diri mereka sendiri sehingga mereka yakin, mampu berdikari dan boleh membuat keputusan berdasarkan kebolehan diri mereka. Seterusnya, membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar dan motor halus serta perkembangan fizikal yang mampan. Seterusnya, membina kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak serta keupayaan mereka menumpukan perhatian. Dan yang ke-8 iaitu membimbing kanak-kanak memahami dunia persekitaran melalui aktiviti bermain, meneroka, mencuba idea baru, mengeksperimen dan mencipta sama ada di dalam atau di luar kelas menggunakan pelbagai bahan yang terdapat dalam persekitaran mereka. Seterusnya, membina hubungan positif dengan ibu bapa, komuniti dan pihak-pihak berkenaan yang boleh menyumbang kepada pendidikan dan kesejahteraan kanak-kanak. Daripada semua objektif-objektif ini, saya dapat memberi kesimpulan ataupun analisis bahawa ke-9 objektif ini memberi penekanan kepada semua aspek, bukan sahaja fokus kepada satu, tetapi merupakan holistik yang bertepatan dengan JARIS, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Dan kesemua objektif ini bersepadan ataupun berdasarkan JARIS tersebut. Okay. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada model konseptual kurikulum permata. Yang pertama iaitu penerapan nilai kasih sayang, hormat menghormati,
keselamatan dan kesejahteraan. Penerapan nilai kasih sayang seperti menerapkan nilai-nilai murni dalam kanak-kanak seperti bekerjasama, saling tolong-menolong dan sebagainya. Hormat dan menghormati terutamanya kepada orang tua, orang yang lebih tua daripada mereka, sebagai contoh ibu bapa dan guru. Seterusnya keselamatan dan kesejahteraan. Memberi penekanan kepada kanak-kanak tentang keselamatan dan kesejahteraan mereka sendiri dan cara menjaga diri mereka daripada segala macam bahaya. Seterusnya pembelajaran berasaskan bermain, iaitu pembelajaran berasaskan bermain ini amat penting bagi menarik minat kanak-kanak untuk belajar yang selaras dengan minat kanak-kanak, iaitu mereka selalu suka bermain. Seterusnya domain perkembangan kanak-kanak. Model ini merangkumi 6 domain utama perkembangan kanak-kanak, iaitu yang pertama perkembangan jasmani, iaitu kesihatan, keselamatan, kebersihan diri dan perkembangan motor. Mudah katanya perkembangan fizikal mereka, seperti perkembangan motor halus, iaitu seperti menggerakkan tangan-tangan mereka dan anggota-anggota lain, dan menjaga kebersihan di dalam kelas sebagai contoh, dan keselamatan mereka iaitu mereka menjaga diri mereka sendiri dan mereka dapat tahu benda yang bahaya dan benda yang tidak bahaya. Okey, seterusnya perkembangan emosi dan sosial. Sasiah, disiplin diri, keyakinan diri dan kemahiran sosial. Seterusnya perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi. Penggunaan bahasa ibunda, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Seterusnya perkembangan kognitif, pemikiran logik, pemahaman awal matematik dan penyelesaian masalah. Seterusnya perkembangan kreativiti dan estetika, kemahiran seni, muzik dan pergerakan kreatif. Seterusnya perkembangan kerohanian, moral dan nilai. Penerapan nilai murni, akhlak dan kerohanian. Kita dapat tahu bahawa domain perkembangan kanak-kanak model konseptual kurikulum permata ini juga menekankan pembelajaran daripada berbagai aspek yang amat penting bagi kanak-kanak. Iaitu seterusnya kita pergi kepada pendekatan pengasuhan dan pendidikan, pelibatan ibu bapa, komuniti dan agensi berkaitan. Pelibatan ibu bapa untuk mengasuh dan pada masa yang sama memberi pendidikan kepada kanak-kanak di rumah. Dan komuniti juga menggalakkan pendidikan kanak-kanak ini dan memberi galakan kepada kanak-kanak untuk belajar. Baiklah, kita akan pergi kepada bidang-bidang kurikulum permata. Bidang yang pertama iaitu perkembangan sasiah, sosial emosi dan kerohanian. Bidang ini bagi membentuk sasiah dan akhlak kanak-kanak serta membantu kanak-kanak untuk mengurus emosi mereka, membina keyakinan diri dan hubungan sosial yang positif. Seterusnya, menanam nilai kerohanian, moral dan etika murni dalam diri kanak-kanak. Seterusnya, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal, memberi peluang kepada kanak-kanak menguasai bahasa ibunda, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Menggalakkan kemahiran bertutur, mendengar, membaca awal dan menulis awal. Mengasah kemahiran komunikasi yang efektif dalam pelbagai konteks. Okay, berdasarkan kurikulum KSPK yang saya bincangkan sebentar tadi, tahap pembelajaran dan penguasaan amat berbeza dengan kurikulum permata ini, terutamanya dalam kemahiran membaca dan menulis yang dikenali sebagai membaca dan menulis awal. Silibus di dalam kurikulum permata ini lebih rendah berbanding KSPK kerana kanak-kanak 0 hingga 4 tahun ini memerlukan cara yang lebih mudah berbanding daripada KSPK. Seterusnya perkembangan awal matematik dan pemikiran logik, memupuk kefahaman asas melalui matematik melalui konsep nombor, bentuk, ruang ukuran, siri dan pola, menggalakkan kemahiran menyelesaikan masalah dan pemikiran logik secara kreatif dan kritis.
menghubungkan pembelajaran matematik dengan situasi kehidupan harian kanak-kanak. Seterusnya, perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran, mengembangkan deria dan kesedaran kanak-kanak terhadap alam sekitar dan komuniti, mendorong aktiviti meneroka, memerhati, mencuba dan membuat penemuan baharu, mengasah rasa ingin tahu serta membina pemahaman tentang dunia sekeliling mereka. Perkembangan fizikal dan psikomotor, menyokong perkembangan motor kasar dan motor halus, menggalakkan kanak-kanak menguasai kemahiran fizikal seperti keseimbangan, koordinasi dan kekuatan. Seterusnya, memupuk kesedaran tentang penjagaan kesihatan, keselamatan dan kebersihan diri. Perkembangan kreativiti dan estetika, iaitu bidang yang seterusnya iaitu memberi ruang kepada kanak-kanak mengekspresikan diri mereka secara kreatif melalui seni visual, muzik, drama dan pergerakan, menggalakkan imajinasi, inovasi dan daya cipta, menghargai keindahan seni dan budaya. Dan bidang-bidang kurikulum permata ini hendaklah dititik beratkan bagi mengembangkan ataupun memastikan perkembangan kanak-kanak berjalan dengan lancar. Yang terakhir sekali, kita pergi kepada aktiviti, bahan sokongan dan aktiviti dan bahan sokongan kurikulum permata. Antara aktiviti kurikulum permata ialah bermain. Bermain seperti bebas dan berpandu, individu dan berkumpulan. Kanak-kanak boleh bermain dalam individu dan secara berkumpulan. Rutin harian seperti makan, mandi, tidur dan sebagainya. Seterusnya, tema pembelajaran. Tema pembelajaran mestilah berdasarkan dunia kanak-kanak. Seterusnya, seni dan kreativiti seperti nyanyian, lukisan, kraf dan juga tarian. Seterusnya, aktiviti fizikal, motor kasar dan halus. Motor kasar dan halus ini amat penting bagi perkembangan kanak-kanak. Sebagai contoh, berlari, melompat dan menggunting. Seterusnya, penerokaan dan eksperimen. Aktiviti sains mudah, bahan semula jadi, sosial dan interpersonal. Berkongsi, bekerjasama dan permainan peranan. Seterusnya kita pergi kepada bahan sokongan kurikulum permata. Bahan sokongan, terdapat bahan sokongan seperti bahan cetak, seperti buku cerita, kad imbasan dan poster. Dan seterusnya, bahan multimedia iaitu video, audio serta animasi. Selepas itu, bahan manipulatif seperti bongkah, manik dan kad nombor. Seterusnya, bahan semula jadi ataupun kitas semula seperti daun, kotak, kertas yang terpakai. Terdapat juga alat muzik seperti marakas, gendang kecil dan gendang kecil. Alat-alat muzik ini mestilah alat muzik yang senang digunakan oleh kanak-kanak. Seterusnya, peralatan sukan dan permainan seperti bola serta tali skipping. Dan yang terakhir sekali iaitu peralatan asas diri seperti sikat, sabun dan tuala kecil yang menepati rutin harian kanak-kanak. Sekadar itu sahaja. Sekian, terima kasih.